Risau. Nasi lemak dah sampai. Kasih taruh sana dulu. Nasi lemak dah sampai. Kasih taruh sana dulu. Apa yang diborakkan ni? Kurang manis. Alah, pasal penapis air yang si Is ni nak jual. Apa yang diborakkan ni? Kurang manis. Alah, pasal penapis air yang si Is ni nak jual. Penapis air opah bila nak pasang? Petang nanti. Wah, Uda pun sudah beli. Penapis air opah bila nak pasang? Petang nanti. Wah, Uda pun sudah beli. Yelah Atong, barang bagus. Lagipun air yang bersih kan satu keperluan. Dengar tu, Uncle. Yelah Atong, barang bagus. Lagipun air yang bersih kan satu keperluan. Dengar tu, Uncle. Barang saya jual mesti bagus punya. Semua orang dah beli. Uncle, bila lagi? Barang saya jual mesti bagus punya. Semua orang dah beli. Uncle, bila lagi? Beli aja Tong. Banyak kelebihan dia. Betul. Pertama sekali kita kena tahu. Beli aja Tong. Banyak kelebihan dia. Betul. Pertama sekali kita kena tahu. Air yang selamat diminum adalah air bersih yang sudah ditapis. Air yang selamat diminum adalah air bersih yang sudah ditapis. Bebas dari berbahaya dan mengikut piawaian air dunia. Bebas dari berbahaya dan mengikut piawaian air dunia. Jadi, nak dapat semua ni kena guna. Jadi, nak dapat semua ni kena guna Penapis air ni. Macam penapis air ni? penapis air ni. Macam penapis air ni? Yang guna teknologi osmosis berbalik. Oh, ini yang Cikgu Melati cakap semalam. Yang guna teknologi osmosis berbalik. Oh, ini yang Cikgu Melati cakap semalam. Dia nak beli yang ni. Cikgu kata kalau penapis air yang guna teknologi ni, dia nak beli yang ni. Cikgu kata kalau penapis air yang guna teknologi ni, bahan berbahaya seperti bakteria pun boleh ditapis. Bahan berbahaya seperti bakteria pun boleh ditapis. Hush, bijak. Sebab tu abang nak cadangkan opah. Beli penapis air ni. Hush, bijak. Sebab tu abang nak cadangkan opah. Beli penapis air ni. Air bersih, selamat diminum. Tak perlu masak air. Tak perlu sejukkan air. Air bersih, selamat diminum. Tak perlu masak air. Tak perlu sejukkan air. Semuanya dah tersedia. Wah! Opah, tukarlah. Semuanya dah tersedia. Wah! Opah, tukarlah. Tapi yang ini mesti lagi mahal. Mahal sikit lah. Tapi yang ini mesti lagi mahal. Mahal sikit lah. Sebab kegunaannya lagi banyak. Air yang ditapis ni dipanggil air tulen. Sebab kegunaannya lagi banyak. Air yang ditapis ni dipanggil air tulen. Air tulen akan menyingkirkan bahan toksik berbahaya di dalam badan. Ia boleh tingkatkan daya ketahanan badan. Air tulen akan menyingkirkan bahan toksik berbahaya di dalam badan. Ia boleh tingkatkan daya ketahanan badan. Dan membuatkan kita berasa segar lepas meminumnya. Dan membuatkan kita berasa segar lepas meminumnya. Lagi bagus. Tukarlah opah beli yang ini. Cantik. Lagi bagus. Tukarlah opah beli yang ini. Cantik.
Korang ni. Aku jadi Ultra Mary Boy. Korang jadi raksasa. Korang ni. Aku jadi Ultra Mary Boy. Korang jadi raksasa. Tak reti-reti. Tak reti-reti. Kau pun raksasa. Aku seorang je Ultra Mary Boy. Kau pun raksasa. Aku seorang je Ultra Mary Boy. Mana boleh? Aku pun nak jadi Ultra Mary Boy. Dah. Weh, korang! Mana boleh? Aku pun nak jadi Ultra Mary Boy. Dah. Weh, korang! Akulah Ultraman Zeba! Akulah Ultraman Zeba! Apa gelak-gelak? Betul lah aku Ultraman. Apa gelak-gelak? Betul lah aku Ultraman. Ini topeng siapa? Ini topeng siapa? Aku jangan kata-kata. Tak baik. Jangan kata-kata. Tak baik. Iya, kita kan sahabat selamanya. Iya, kita kan sahabat selamanya.